Rumah orang yang ada anak kecil adalah satu rumah yang tidak patut kau kunjungi secara mengejut. Sikit nak menyapu, sikit nak membasuh pinggan, ni si Anis dulu. Sampai saya tegur dia, cakap, "Engkau ni, aku ada ambil orang gaji ke?" Aku balik orang gaji ke sini? Tiba-tiba sebab aku nampak engkau je menyapu, aku nampak engkau je, lepas tu kau stres. Lepas tu saya cakap dia, jangan. Ada benda yang kita boleh let go je lah. Sebab tu saya bagi tahu siap-siap kepada penonton di luar sana. Rumah orang yang ada anak kecil adalah satu rumah yang tidak patut kau kunjungi secara mengejut. Sebab memang kau akan nampak macam gelandangan. Betul. Teruk lah kat Betul muka. lah. Janganlah kunjungi rumah orang yang ada anak kecil. Weh, kesian kat dia orang. Kau tak payah. Kau nak buat pergi, kau kena buat appointment. Lepas tu nanti kita mak-mak mulalah, tak tahu tadi setengah jam lalu memang dah kemas. Tapi tu lah budak-budak ni. Mulalah justification dah start keluar sebab kau dah rasa macam insecure dengan rumah kau. Kalau kau terpaksa juga, kau termasuklah juga rumah orang ada anak kecil. Kalau dia bersepah, kau jangan pula cakap mengata pula nama itu. Memang itulah dia punya ni. Betul. Rupa bentuk dia tak boleh buat apa lagi dah kan. Walaupun macam mana rumah kau pun.